Dan saya suka mengulang-ulang apa yang sering disebut oleh mentor kita dalam bidang haji umrah ni, iaitu Al-Fadil Datuk Daud, Ustaz Datuk Daud Cik Ngah. Dia sering ulang ayat ni. Dia kata man dalla ala khair kafa'ili. Siapa dia yang mengajak, menunjukkan orang kepada kebaikan, dia dapat pahala sama macam orang tu buat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan kepada semua para pendengar yang bersama-sama dalam Bicara Faizin, satu audio siar yang kami bawakan khas untuk anda semua daripada Umrah Faizin. InsyaAllah di dalam rancangan audio siar kami ini, kami akan mengupas, memanggil para pakar, profesional yang terlibat dalam bidang masing-masing untuk kita berkongsi kepada semua masyarakat di luar sana, sama ada berkaitan dengan hal-hal teknikal ataupun hukum hakam dalam umrah dan sebagainya, insya-Allah. Jadi pada hari ini, alhamdulillah, bersama-sama saya tetamu kita hari ini dalam siri yang pertama kita, iaitu petugas haramain kita. Ahlan wa sahlan, selamat datang Ustaz Haris. Waalaikumsalam, terima kasih kepada Ustaz Abu juga atas jemputan kali ini. Jadi alhamdulillah ya Ustaz Haris, kita hari ini dalam permulaan tahun 1448 Hijrah, musim baharu untuk musim umrah. Jadi macam mana Ustaz Haris persediaan tahun ini? Alhamdulillah, setakat ni apa yang dirancang tu kita tengok semua alhamdulillah berjalan lancar lah. Tinggal beberapa persediaan lagi lah kan untuk kita finalisekan, insyaAllah. Jadi Ustaz Haris, ramai orang pergi ke Mekah dan Madinah, terutamanya yang bersama dengan package-package lah. Mereka sudah tentulah meletakkan satu harapan, satu kepercayaan kepada travel agency untuk menguruskan dan juga memastikan perjalanan ibadah umrah mereka itu dapat dilakukan dengan baik. Jadi biasanya kita akan lihat banyaklah agensi-agensi yang akan menampilkan ataupun menceritakan kelebihan masing-masing berdasarkan daripada sudut package, daripada sudut penerbangan dan sebagainya. Tapi saya lihat kelancaran untuk operasi sesuatu operasi umrah ni ada kunci-kunci di tempat-tempat tertentu yang memainkan peranan penting. Figura-figura ini kalau tak ada boleh menjadi masalah besar kepada jemaah umrah. Jadi sebagai petugas haramain ataupun petugas di Mekah dan Madinah untuk Faizin, mungkin Ustaz Haris boleh ceritakan kepada kita sebersikit apa dia peranan dan tugas sebagai seorang petugas di lapangan di tanah haram Mekah dan Madinah untuk Faizin. Okey, bismillah. Untuk bila kita bercerita tentang apa sebenar peranan kami ni sebagai petugas, ataupun kalau dalam kita punya lingkungan kita di Faizin, biasa kita panggil PTA lah kan, penyambut tetamu Allah. Jadi kebiasaan jemaah akan nampak apa yang jemaah nampak tu 20%, berbanding sebenarnya adalah lagi di sebalik tabir 80% apa yang kita laksanakan. Jadi kami ni banyak bergerak sebenarnya di belakang tabir lah, untuk menguruskan kelancaran, keselamatan, banyak perkara yang kita, aspek yang kita jaga, yang kita tengok supaya perjalanan jemaah tadi, kita fahamlah bahawa umrah ni adalah sebagai salah satu ibadah. Jadi bila ibadah ni tidak semata-mata kita kata dia datang sekali dengan package pengurusan. Jadi pengurusan ni lah adalah apa yang kami laksanakan, yang kami jalankan sebagai salah seorang daripada pemegang amanah jemaah-jemaah tadilah. Jadi kebiasaannya daripada awal tu kita akan pastikan, kebiasaan tim operasi daripada Malaysia akan emailkan kepada kita dokumentasi, nama-nama serta dokumen
tempahan-tempahan hotel, pergerakan transport, ziarah dan sebagainya. Jadi kita akan teliti digit by digit, angka by angka supaya perkara itu tak terlepas pandang. Dan kita pastikan bahawa ia selaras dengan apa yang ditempah lah. Supaya dari hari ke hari, daripada tentatif daripada aktiviti kepada aktiviti, ia tetap boleh berjalan seperti biasa, lancar. Jadi dan juga kita perhatikan dalam setiap nama-nama jemaah yang sampai tu, kita tengok adakah jemaah yang perlukan kepada, kita kata bukanlah pengawasan tapi tumpuan yang lebih sedikit. Mungkin ada jemaah yang ada penyakit yang kronik ke, atau jemaah yang ada dialisis ke. Jadi jemaah-jemaah ni yang perlu kita pastikan bahawa setiap sesuatu yang apa mereka perlukan tu kita dapat penuhilah, walaupun lah tak 100% tapi kita cuba sebaiknya. Macam saya sebut tadi, kita akan teliti dari segi tempahan hotel, kemudian apa lagi, pengangkutan tu dah diselaraskan belum, dari segi makannya, tempahan makanan, apa lagi, dan juga kita bila kita berada di luar negara ni, dan juga, khususnya di Saudi, kita turut memainkan satu peranan menjadi jambatan daripada pihak syarikat, antara pihak syarikat, pihak konsulat dan juga pihak berkuasa tempatan. Ini terutama berkaitan dengan aspek keselamatan tadilah. Jadi secara umumnya macam tu pergerakan yang kami uruskan, memastikan keselamatan, kesihatan kebajikan dan juga penginapan, apa lagi. Itu antara perkara yang kita sangat titik beratkan, dan ini perkara yang kita sentiasa pastikan ia boleh berjalan dengan seperti biasa. Masya Allah. Jadi nampak macam banyak kerja tu. Jadi kalau kita katakan sebagai petugas PTA, penyambut tetamu Allah, petugas haramai ni, berarti kalau sebegitulah kerja mereka, ada tak beza ataupun peranan mutawif dan petugas di haramai itu ada perbezaan ke, ataupun sama saja ke, atau macam mana? Okay, soalan baik. Biasanya jemaah ataupun tak jemaah pun kadang-kadang kawan-kawan ataupun keluarga mereka ni tak keliru antara tugas kita kan, kami sebagai petugas dan juga mutawif. Tugas yang berbeza, skop yang berbeza, tapi kami saling bantu-membantulah untuk menguruskan jemaah. Cuma kalau mutawif ni dia lebih fokus untuk pergerakan jemaah tu secara tepat atau secara grup. Tapi kami fokuskan kepada semua. Cuma kami banyak membantu kepada mutawif, contoh macam tadilah, sebelum mutawif sampai, grup sampai, kami dah settlekan, cek bilik dalam kondisi baik ke, tempahan, kemudian apa lagi, keselamatan, transport ataupun bas. Jadi kami lebih secara umum lah, mutawif dia lebih fokus kepada grup tadi, cuma kami menjadi pembantu. Kadang sebab ada sebahagian kerja yang kami perlu berganding bahu lah, kan. Contoh kadang-kadang bila mutawif nak pergi bawa grup pergi keluar, pergi ziarah, kemudian ada jemaah yang sakit, yang tak sihat, jadi kami akan bantu backup untuk monitor ataupun jaga jemaah tadi. Sebab mutawif terpaksa keluar bawa grup, utamakan yang grup tadi, tapi bila jemaah ada yang berbaki, yang terpaksa berehat di hotel, jadi kami menjadi pembantu. Jadi ada sedikit perbezaan sebenarnya. Maksudnya koordinasi, kolaborasi antara kedua-dua mutawif dan petugas haramai ini sangat pentinglah untuk memastikan perjalanan jemaah sebagai tetamu Allah tu berjalan lancar. Jadi masya-Allah. Dan begitulah, saya berdasarkan pengalaman sendiri, kita sebagai mutawif pun memang ia muka depan tu memang mutawif, tetapi yang mempersiapkan kan, yang menjaga kubur dan sebagainya tu memang petugas lah. Okey. Jadi Ustaz, sekarang ni yang kita faham lah, apabila sesuatu agensi yang daripada Malaysia, mereka akan hantar grup kan. Jadi bila mereka hantar grup, apakah petugas itu, petugas tanah di haraman tadi tu, mereka itu akan ikut pergi balik sekali ataupun mereka kekal berada di sana?
Atau macam mana yang bersama dengan Faizin ni, macam mana job scope Ustaz sendiri? Okey, kami ni mungkin salah satu juga perbezaan antara petugas dan juga mutawif lah. Okey, jadi kebiasaannya kami petugas ni kebanyakan masa berada di tanah haram. Kebiasaannya kalau mutawif kebanyakan, sebab ada juga mutawif yang tak ulang alik kan, tapi ada juga mutawif yang memang ikut grup, pergi bersama dan balik bersama. Sebab macam Faizin, setiap grup akan ada mutawif dan pengiring yang akan bawa pergi dan balik kan. Jadi maksudnya Ustaz, memang tugas Ustaz hanya di sana. Betul, kami akan stay sana, tunggu daripada jemaah sampai dan juga jemaah balik, kami tetap berada di sana lah. Jadi macam tadi Ustaz sebut, sebagai petugas di haram itu akan menguruskan, membantu hal-hal koordinasi juga dengan muassasah, iaitu wakil syarikat di sana. Jadi kalau kita dah ada wakil syarikat ataupun muassasah yang kita dah travel agency dah lantik di sana, ada tak percanggahan pekerjaan di antara Ustaz sebagai petugas dalaman dengan muassasah yang ada di sana? Ataupun apa yang menyebabkan perlunya Ustaz berada di sana? Dia kalau dari segi perbezaan, muassasah macam tadi kita syarikat melantik muassasah, dan kami ni memang sepenuh masa berada dengan jemaah lah, berada di hotel. Berbanding muassasah ni dia datang ada waktu dia ketika, dan dia banyak menguruskan lebih kepada kata eksternal lah, dari segi transport kan. Kemudian kalau kami memang kebanyakan masa ataupun kita cakap kita menjadi pemudah cara ataupun jambatan syarikat dan juga muassasah tadi. Sebab perlu ada keterjalinan ataupun hubungan antara dua pihak tadi. Kalau nak semata-mata muassasah, memang kita nampak akan ada kekangan lah, terutama antara jemaah. Jadi kita adalah menjadi jambatan tadi antara jemaah dan juga pihak muassasah, dan juga kita jambatan syarikat dan juga pihak muassasah dan pihak berkuasa Arab Saudi. Jadi berarti penting jugalah setiap travel agency yang di Malaysia mempunyai muassasah di sana. Pertama sebab untuk memastikan hotel kan, hotel, bas, visa. Jadi kalaulah sekarang ni kita lihat kan, banyak isu-isu yang berlaku, tempahan hotel tak berlaku, kadang-kadang masalah sekarang ni bila Saudi dah menggunakan sistem nusuk untuk permit dan sebagainya. Jadi apa pandangan Ustaz tentang kepentingan travel agency di Malaysia ini mempunyai muassasah mereka di Saudi? Kalau menjawab soalan tersebut, bagi saya ini perkara yang sangat penting. Kalau untuk muassasah ni, macam Ustaz sebut tadi, dia banyak benda yang, perkara yang akan dia bantu kita lah. Keselamatan sebagai contoh, mana-mana jemaah yang ditangkap oleh polis kan, mungkinlah kadang-kadang bukan sebab masalah jenayah, tapi benda teknikal, pakaian, bendera, banner dan sebagainya, sesuatu yang membentuk provokasi betul lah. Jadi waktu tu pihak berkuasa kadang dia tak nak berurusan dengan kita. Ada sebahagian keadaan lah kan. Jadi diminta kalau boleh pihak muassasah tu kena ada. Jadi kita kata itu adalah pihak yang bertanggungjawab untuk menguruskan kita. Ya sebenarnya. Jadi sangat penting untuk kalau ada muassasah ni, mereka menjadi wakil juga pihak berkuasa Saudi sebagai penjamin syarikat, penjamin lah di sana ya. Menjadi penjamin. Jadi banyak perkara lah, terutama berkaitan keselamatan yang sangat menjadi titik berat lah. Kalau kita di Faizin, keselamatan adalah menjadi perkara yang penting untuk kita jaga jemaah tadi, berkaitan keselamatan. InsyaAllah. Jadi itu besar peranan dan juga penting juga. Pertama kita kata tadi, petugas yang ada wakil syarikat sendiri berada di sana, dan juga muassasah tu. Itu antara elemen-elemen penting yang perlu menjadi satu list untuk mereka-mereka di luar sana yang mungkin tengah mencari pakej umrah, untuk memastikan apakah travel agency tersebut ada atau tidak kan. Sebab kadang-kadang saya tengok ada setengahnya mungkin menggunakan wakil-wakil pihak kedua dan ketiga kan. Apakah itu ada memberi sedikit kesan ataupun macam mana Ustaz? Pandangan Ustaz?
bagi saya kalau ada pihak kedua, ketiga tu, dia sebenar kalau kita berurusan dengan pihak Muassasah Arab Saudi ni pun dia ada flow ataupun kita kata prosedur. Jadi kalaulah ada pihak kedua, ketiga, dia akan lagi menjadi permasalahan yang banyak sebenarnya. Contoh macam isu keselamatan boleh tangkap. Jadi kalau kita terpaksa melalui 2-3 badan ataupun 2-3 pihak, jadi dia akan melambatkan lagi proses tu. Dan kita kadang-kadang bila bertindihnya ada pihak-pihak lain tu, sebenarnya kadang-kadang boleh membuka kepada ruang manipulasi, scam. Kadang boleh berlaku di situ, kelompongan kita kata kan. Jadi sebaiknya macam kita di Faizin pun kita secara direct. Kan ada pihak muasasah yang kita lantik yang memang kita secara rasmi, secara official bertanda tangan, ada kerjasama yang secara rasmi. Kemudian ada hubungan sentiasa buat kerjasama untuk ni lah dalam proses pengurusan ni. Macam tu. InsyaAllah. Jadi itulah bila kita sebut tadi, itu memang faktor yang penting juga kan. Dan bila kita sebut tadi pasal hotel kan, bila masalah hotel ni dia jadi satu isu ialah sekarang ni kita lihat di Saudi kan, sekarang ni banyak bangunan-bangunan baru sedang meningkat naik. Jadi apakah faktor hotel mempengaruhi juga pada harga? Dan ustaz sendiri duduk kat sana, tengok macam mana pergerakan jemaah tu kan, daripada masa ke semasa, permintaan hotel tu sendiri kan. Jadi apakah masih relevan di waktu ini hotel yang jaraknya dekat, yang mewah tapi dengan harga yang ekonomi? Faham? Okay, soalan yang baik juga kan, sebab kita banyak berlegar dalam kita punya industri, dalam media sosial. Okay, memang sempena dengan kita kata kerajaan Arab Saudi dah keluarkan satu rancangan baru, Vision 2030 tu. Jadi bila perkara tersebut bergerak ke arah tu, jadi industri ni sikit sebanyak dia dah mula terkesan, dah mula ada bibit kan. Dan kita tengok sebahagian kawasan dah mula ada meruntuhkan bangunan-bangunan lama dan sebagainya. Jadi dia akan memberi kesan lah, kita kata satu, bukanlah lambakan tapi kemasukan ataupun Arab Saudi dah mula melonggarkan sedikit untuk nak masuk, boleh guna visa pelancong dan sebagainya. Jadi bila ke arah tu memang memberi kesan lah, terutama dalam kita punya market, harga pasaran dan sebagainya. Jadi kalau untuk menjawab soalan tadi, hotel dekat tapi macam mana? Hotel dekat harganya selesa tapi harga murah. Kalau bagi saya ada perkara yang perlu kita selidik dulu sebelum kita buat pembayaran, tempahan dan sebagainya. Sebab ini isu ni akan menyebabkan juga ruang-ruang penipuan, jemaah terkandas dan sebagainya kan. Jadi saya rasa benda ni kena diceritakan juga daripada sudut pandang orang yang bergelanggang di sana. Kalau saya, macam biasalah kita dapat izin pun sentiasa kita ingatkan kepada kita punya jemaah ataupun kita punya pelanggan, customer, kena nilai banyak perkara lah. Bila kita tengok kepada harga tu, tak boleh semata-mata tengok kepada harga. Sebab bila tengok kepada harga, itu adalah salah satu langkah pertama untuk kita terjebak dalam penipuan online scam tadi. Jadi kalau tanya saya, kalau biasaan harga hotel yang dekat ni, sebenarnya harga dia mestilah berganda lah berbanding hotel yang agak berjarak sederhana ke apa dan sebagainya. Jadi dia perlu ada, kita kata apa, penelitian apa lagi sebenarnya yang ditawarkan dalam package tersebut. Jadi kita tengok dari segi apa, visa kan, dari segi lawatan, apa yang ditawarkan lagi. Jadi kalau sesuatu juga sebenarnya kalau hotel dekat tapi harga yang murah, agak sesuatu. Macam tu. Maksudnya hotel yang dekat harga yang murah tu mungkin ada, tetapi faktor musim, faktor permintaan kan. Jadi bila kita lihat situasi di sana, banyak pembangunan baru dan bangunan-bangunan lama dah diruntuhkan, berarti menunjukkan peluang untuk jemaah berada di hotel ekonomi yang lebih dekat dah semakin kurang. Jadi kalaulah ada jemaah yang tetap nak pergi juga dengan harga yang
mampu milik. Boleh lagi ke waktu ni? Untuk keadaan hotel dekat Dalam tadi. keadaan sekarang ni lah. Maksudnya dengan jarak hotel berjalan kaki ke masjid tu masih boleh ke? Okay, kalau daripada pengamatan saya masih boleh. Kalau macam di Faizin pun kita ada hotel-hotel yang berjarak sederhana dan juga harga mampu milik. Sebab kita mungkin ada kekuatan dari segi hotel yang kita pajak, dari segi keselesaan pun sebenarnya hotel yang agak jauh ni bukan tak selesa, tapi tetap juga selesa. Ada fasiliti yang baik sebenarnya kan. Walaupun kita nampak harga biasa-biasa je, tapi ada servis dia ataupun hotel-hotel fasiliti dia agak baik sebenarnya. Jadi untuk peluang bagi jemaah, kalau tengok harga makin naik, tapi sebenarnya ada lagi syarikat yang boleh dipercayai, yang menawarkan harga yang mampu milik lah. Kan. Dengan kadar hotel yang jarak sederhana. Jadi berarti kalau kata di Faizin sendiri menyediakan pakej begitu dan menggunakan muasasah, maksudnya hotel yang digunakan itu adalah hotel yang berada di dalam pendaftaran sistem nusuk yang sah lah kan. Sebab bila kita lihat Saudi dia menuju kepada 2030 ni banyak menggunakan sistem integrasi dan juga platform nusuk itulah yang menjadi highlight mereka kan. Jadi berarti untuk mendapat visa, apakah ada syarat tertentu, mesti hotel begini-begini ke ataupun macam mana ke? Betul. Kalau untuk kita biasa dengar lah, kalau untuk hotel ni mana-mana, bukan semua hotel dia mendapat kita kata kelulusan ataupun permit daripada pihak berkuasa Arab Saudi untuk menempatkan jemaah, terutama jemaah visa umrah. Jadi bukan semua. Jadi hotel-hotel yang menepati kriteria ataupun dia punya spek-spek dari segi, kan kita biasa dengar tangga pun dia ada ukuran dia berapa, bilik keluasan berapa, katil susunan macam mana. Jadi ini kita kata penting tadi, ada muasasah yang membantu tadi, dan juga ada hotel yang digunakan tadi yang memang dah diiktiraf ataupun mendapat pengesahan daripada pihak nusuk tadi. Dan kita di Faizin adalah salah satu daripada yang menawarkan servis ataupun package yang hotelnya menepatilah apa yang ditetapkan oleh pihak berkuasa Arab Saudi. Alhamdulillah. Jadi itulah kita dah sentuh banyak bab teknikal tu. Ni Ustaz, bagi kita relax sikit ni. Kenapa petugas banyak berjalan ni? Agak-agak kalau duduk sana tu, catat tak berapa ribu langkah? Tak tercatat. Tak ada buat catatan? Tak ada catatan. Kalau macam pengalaman saya sendiri sebagai mutawif, kalau setiap hari tu average kita dalam 30,000 langkah tu insya-Allah tercapai lah. Ni kalau Ustaz sebagai petugas yang memang duduk sana, yang kenderaan utamanya ialah berjalan kaki, macam mana? Okey, sebab satu kita berada memang di kawasan tumpuan ataupun kata center untuk Masjidil Haram atau Mekah tu, kita memang berada di tengah. Jadi pergerakan dalam tu memang sangat tak sesuai kalau nak naik kereta kan. Kalau naik teksi pun lagi makan masa yang lebih lama. Sebab saya pernah rushing, ambil lah teksi. Kau lah boleh sampai awal, punya orang jalan kaki, kawan jalan kaki sampai lebih awal daripada saya. Sebab kita sesak waktu sesak. Jadi sebenarnya praktikal jalan kaki, kalau lambat boleh lari. Kalau teksi tadi kita dah pusing jauh nak turun terus lagi tak sesuai. Jadi waktu kadang ada sebahagian yang tahu, dia tengok siang tadi ada kat hotel sini, malam ada kat hotel sini, tengah hari ada kat sini. Itu memang kita punya job scope kita memang banyak berurusan dengan satu banyak hotel, kemudian juga banyak jemaah kan. Sebab kadang-kadang satu masa ada 2-3 jemaah yang berada di hotel yang berasing yang berlainan. Maksudnya grup berbeza-beza lah. Grup berbeza. Ikut kepada package. Jadi sebab tu kita kalau boleh nak bantu selesaikan masalah satu persatu lah. Kadang-kadang ada jemaah yang hilang. Jadi lagilah banyaklah jemaah hilang kan. Yang tak tahu jejak, yang yalah, kalau sebab biasa kita akan ingatkan kalau jemaah kalau nak keluar hotel pastikan pakai kad. Kadang nak turun dia makan pun pakai lanyard tu, tanda nama. Itu adalah benda yang paling penting. Kalau hilang, orang boleh rujuk kat belakang kad tu, ada kita punya nombor telefon kan. Jadi kalau jemaah tak pakai tu, kita sebelum keluar nak cari tu, kita kena fikir dulu, tenangkan hati, sabar ni, hari ni banyak jalan kaki.
dan banyak berdoa baru cari. Nah, itu memang berjalan kaki ni memang kita kata kerja utama kita lah. Job scope utama untuk berjalan kaki banyak-banyak macam tu. Berarti nak jadi petugas haraman ni fitness memang kena. Tu Stamina kena pada lah. Itu selingan lah. Sebab bila kita cerita bab menguruskan manusia ni, dia macam-macam gaya ragam kan. Dan kadang-kadang kita dah mengingatkan banyak kali tentang hal-hal teknikal ni, tapi dia tetap berlaku kan. Jadi contoh apabila kita cakap jemaah jatuh sakit. Jadi apabila jemaah sakit, apa yang tindakan ataupun apa dia yang perlu dilakukan oleh siapa yang bertanggungjawab, mutawif ke petugas? Okay. Ni sedikit lah mungkin pengalaman tak seberapa berbanding dengan Ustaz Abu Sri kan. Pengalaman tak seberapa ni, kebiasaannya bila jemaah sakit ni, kebiasaannya jemaah dia akan refer kepada mutawif dulu, maklum kepada dalam guru. Biasanya itu flow dia. Sebab tak semua jemaah ada kontak kita, ada kita punya nombor dan sebagainya. Jadi biasanya dia akan hubungi dulu kepada mutawif, dan biasanya mutawif akan maklumkan kepada kita. Biasanya macam tu. Jadi kalau mutawif tu dia berada di kawasan berdekatan, biasanya mutawif akan turun sama sekali dengan kami petugas. Jadi bila kita sampai awal, biasanya kita akan buat rawatan awal dululah. Tengok dari segi keadaan, adakah perlu bawa pada hospital ataupun memadai untuk rehat. Kadang jemaah ni sebab dia penat, jadi perlu pada rehat, dan tanya dari segi makan ke tak. Kadang itu menjadi punca utama bila jemaah sakit yang agak teruk. Biasanya mutawif tetap ada, sebab mutawif ni dia, kita kata orang yang paling penting, dia menjadi ibu atau ayah lah pada satu grup tu. Jadi kami membantu. Jadi mutawif biasanya ada sebagai untuk menenangkan ahli keluarga kan. Biasanya ahli keluarga dia agak panik. Jadi mutawif biasanya ada. Kalau tak ada, memang kami jugalah. Kami biarkan tengok dari segi keadaan. Kalau agak teruk, terus telefon ambulans. Kemudian biasalah kalau ambulans datang jadi penterjemah pula. Sakit macam mana, ikut macam ni. Lepas tu tu antara biasanya kita akan bila berkait dengan sakit ni, biasanya mutawif ada. Tapi kami menjadi orang yang mesti ada untuk keadaan yang macam tu. Sebab kadang mutawif pun dia kadang tengah lewat malam, jadi mutawif kadang perlu juga waktu untuk rehat. Mereka boleh kata kebanyakan masa berada dengan jemaah, jadi kami ni perlu juga untuk cover waktu-waktu yang agak waktu yang kritikal tadi, supaya mutawif tetap boleh kumpul tenaga lah untuk esok mungkin ada umrah lagi, aktiviti dan seterusnya. Jadi kami tetap akan ada untuk uruskan jemaah daripada awal lah. Awal sampai kalau dah bawa ke hospital, kami perlu tunggu dengan untuk dapatkan pengesahan daripada doktor. Kemudian maklumkan daripada pihak keluarga kalau dia ada penyakit, sejarah-sejarah penyakit yang lama kan, sebagainya. Kemudian tengoklah kalau warded, perlu pula kita follow up, dapatkan apa update daripada pihak hospital hari ke hari. Dan kalau dah sakit, kalau warded, biasanya kita akan buat jadual lah. Maksudnya setiap hari kita cuba bawa untuk ahli keluarga. Ada masalah kadang dua kali sehari untuk bawa ahli keluarga lah untuk melawat pesakit tadi. Bila kita cerita pasal sakit ni Ustaz, sebagai petugas di Tanah Haram ni, dan kita lihat sekarang ni ramai rakyat Malaysia pun ada pilihan masuk pakai visa umrah, pakai visa turis kan. Jadi pengalaman Ustaz sendiri dalam menguruskan dalam dua keadaan jemaah yang datang. Sebab saya difahamkan jemaah yang datang pakai visa umrah lain prosedurnya. Visa turis atau visa pelancong sebegini pula. Tapi sebagai orang yang memang duduk berdepan lapangan ni, apa pengalaman Ustaz bila berhadapan dalam situasi satu keadaan jemaah visa umrah, satu visa turis? Macam mana prosedur-prosedur yang antara keduanya yang menyebabkan apa yang istimewanya visa umrah, apa istimewanya visa turis? Okay, ini menjadi yang perkara yang kita sangat titik beratkan. Kita akan tengok biasa sebelum jemaah sampai, kita dah semak grup ni berapa orang, ada yang visa turis tak, ada yang visa pelancong, visa umrah ke tak, ada visa pelancong ke tak. Jadi kita akan semak yang tu dulu. Kemudian bila jemaah sampai semua, ada beberapa prosedur yang kadang-kadang kita terpaksa
maklumkan kepada jemaah dia pemegang visa pelancong atau visa umrah. Cuma bila waktu keadaan contoh sakit ke apa dan sebagainya, bila kadang kita tanya boleh tahu Hajah pakai visa apa? Kalau pakai visa umrah, kami sentiasa menarik nafas lega. Sebab visa umrah kita faham dari segi dia punya coverage, kelebihan dia tu ataupun dia punya perlindungan tu dia lebih lagi berbanding visa pelancong. Tapi kedua-duanya tetap legal, sah untuk masuk ke dalam negara Arab Saudi dan juga untuk menunaikan umrah kan. Tapi kalau visa umrah ni perbezaan yang paling terbesar ataupun kami sebagai petugas ni sangat berbesar hati apa seronok bila dengar jemaah pakai visa umrah. Itu salah satu dah bukanlah menyenangkan, tapi proses dia akan lebih mudah. Separuh masalah tu dah boleh okay, boleh anggap selesai sikit lah. Macam tu. Jadi bila kita bawa, kalau proses dia, kalau contoh jemaah yang untuk bawa ke hospital tadi, bila kita sampai mula-mula dekat hospital ataupun pusat perubatan tadi, dia akan tanya dulu taksyirah ataupun apa sebut taksyirah ataupun visa, kadang sebut visa kan. Dia tanya dia memang minta. dia akan minta. Dia tanya dan diminta. Sebab tu jemaah kalau nak pergi hospital ataupun jemaah kalau nak keluar pun kita nasihatkan bawa salinan, sebab biasa kita akan bagi salinan kan. Salinan pasport dan juga salinan visa tadi. Jadi bila diminta tu, kita minta jemaah pastikan bawa juga untuk pergi ke pusat perubatan tu. Jadi bila kita tunjuk tu, biasanya dia akan mudah berbanding dengan visa pelancong ni. Dia kalau visa pelancong kita akan tanya juga jemaah ada tak insurans tambahan. Okay, kalau ada bawa insurans tambahan, itu juga membantu untuk proses untuk dapatkan rawatan tadilah. Sebab tu kita alhamdulillah bila Faizin pun sendiri kita untuk musim ni kita dah boleh kata selaraskan ke semua package kita menggunakan visa umrah tu. Saya sangat menyambut baiklah atas perkara tersebut. Sebab di samping perlindungan ataupun jaminan kepada jemaah tadi, dia sangat membantu kami untuk proses-proses banyak perkara lah. Kalau visa umrah ni sangat membantu kita dari segi macam saya sebut tadi, terutama berkaitan dengan rawatan di hospital kerajaan tu. So bila kita rawatan hospital kerajaan tu, daripada awal, daripada start kita daftar sehinggalah kita ambil ubat, alhamdulillah jemaah tak perlu bayar. Hatta kita pernah ada pengalaman jaga jemaah yang ditahan warded, boleh kata sepanjang tempoh di Mekah, boleh kata dalam 6 ke 7 hari macam tu berada dalam ward. Sakit kronik ke ataupun macam mana? Ada kena buat pembedahan, ada isu berkait dengan pembedahan sekali. Maksudnya pembedahan tu pun ditanggung ke macam mana? Ya, betul. Jemaah pun risau. Kita pun mula-mula risau kan, tapi sebab kita dah ada pengalaman sebelum tu. Cuma risau kan, tiba-tiba kan kena bayar kan. Tapi jemaah pun banyak kali tanya kat kita kan, macam mana dengan pembayaran. Jadi kita cakap tak apa, tenang. Setakat ni kalau pemegang visa umrah, memang setakat ni tak ada perlu kos yang dibayar. Jadi jemaah tu boleh, tak ingat saya 6 ke 5 hari ditahan ward. Kemudian ada buat pembedahan dan hospital pun selesa. Satu bilik dia bagi macam kita, macam private dia punya hospital tu, satu bilik tu 2 orang je. So memang sangat selesa. Jadi jemaah pun dia macam selesa sangat ni, takut kena bayar kan. Tapi kita alhamdulillah daripada start pada awal sampailah habis ambil ubat dan sebagainya, doktor di sana pun alhamdulillah sangat membantu. Jadi kita pun cuba untuk datang setiap hari, bagi semangat dan sebagainya. Jadi saya rasa yang ni kena bagi kredit lebih lah kepada kerajaan Saudi di atas inisiatif mereka menjadi Khadimul Haramain, di bawah kebajikan, mereka menjaga kebajikan kan, di bawah kementerian Awqaf mereka ataupun Wizarah Haji wal Umrah mereka. Mereka sangat memastikan, dan cuma saya dipahamkan yang masuk pakai visa umrah saja yang mendapat kelebihan ini ya kan. Sebab kalau yang visa pelancong ni mereka perlu mendapatkan perlindungan ataupun takaful tambahan. Dan ini memang satu inisiatif yang sangat baiklah daripada pihak Saudi, dan memang kita memang kata apa, satu khidmat yang besar kepada para Duifur Rahman kan. Saya kredit pun kena bagi pada Faizin, sebab Faizin sediakan kepada jemaah visa umrah. Masya-Allah. Itu memang kita memang insya-Allah kadang-kadang menimbul kerisauan kan kepada kita. Macam kami sendiri pun kalau mutawif sendiri, kadang-kadang bila kita dapat jemaah yang visa turis ni, kita okey, cuma kita orang kata apa, peringkat berjaga-jaga tu lebih sikit. Kita doa lebih sikit.
Supaya jemaah jangan sakit, jangan apa kan. Masya-Allah ni. Okey Ustaz Aris, itu kita dah cerita tadi bab sakit, bab semua kan. Pengalaman Ustaz sendiri, ada tak menguruskan orang meninggal? Jemaah yang meninggal di sana. Alhamdulillah ke tak, tapi saya syukur juga. Sebab meninggal di tanah haram ni, saya rasa menjadi impian dan cita-cita semua orang Islam. Kadang-kadang ada juga pengalaman berdepan dengan jemaah yang dia memang kata apa, kalau boleh tak nak balik. Dia sakit, dia pergi tu, kadang-kadang kita tahu, haji ni kan sakit, kenapa nak pergi juga kan. Tapi dia tetap nak pergi juga. Sebab apa? Dengan harapan kalau meninggal kat sana pun tak apa. Tapi segi pengurusan lah, kita nak cerita hari ni segi pengurusan. Macam mana? Apakah susah ke? Macam mana ke? Dan ada beza ke antara bila kita sebut tadi visa umrah dan visa pelancong tadi? Setakat pengalaman saya lah menguruskan jemaah yang meninggal di sana, di Mekah lah khususnya. Proses untuk kematian ni adalah antara saya rasa pengurusan yang banyak, yang agak bukanlah birokrasi, agak sukar sikit lah. Dia banyak proses dia. So biasanya dia permulaan untuk bila kita dapat perkhabaran tu, biasalah kita terpaksa kena maklum kepada pihak HQ, kemudian akan untuk maklumkan kepada waris, ahli keluarga. Kalau ada waris sekali, biasa waris lah akan maklum kepada pihak keluarga. Jadi dia agak sentimental lah, sebab bermain dengan emosi kematian ni kan. Jadinya prosesnya biasa bila jemaah dah disahkan oleh hospital, memang dah meninggal apa, kita perlu dapatkan surat dulu. Dan juga kita di pejabat kita akan proses lah surat konsular. Sebab kita ada konsulat dekat sana kan. Konsulat, dokumen-dokumen peribadi, pasport, kad pengenalan, surat kebenaran. Sebab dia sangat banyak pihak yang kita terpaksa bekerjasama nak berurusan tu. Konsulat, pihak muasasah tadi. Sebab tu ini perkara yang penting. Sebab muasasah sangat memainkan peranan yang penting. Jadi pihak muasasah ni dia akan ada dalam proses tu. Kemudian konsulat, muasasah, pihak berkuasa tempatan lah, dipanggil apa lah? Baladia. Baladia angkut orang. Itu yang angkut orang yang meninggal di tepi tu kan? Angkut orang meninggal di tepi. Kemudian pihak hospital sendiri. Saya rasa ni Wizarah Sihah tu. Kementerian Kesihatan dia. Kemudian hospital. Waris pun ada. Ada surat daripada waris tu kebenaran. Dan juga surat kita sebagai agensi yang menguruskan tu pun ada pengesahan. So dia memang banyak dokumen yang diperlukan untuk proses tersebut. Dan setiap proses tu pula ada dokumen lain. Okay. Kemudian dia ada surat kebenaran untuk kafan. Tak silap, kafan tak pasti, tapi surat kebenaran untuk ke bumi pun ada. Maksudnya itu kalau isu nak ke bumi di sana, ada tak pernah jemaah nak bawa balik ke macam mana ke? Kalau bawa balik saya tak pernah, tapi adalah biasa dengar. Itu pun itu sebab dia bermain dengan kos yang agak lebih tinggi. Tapi kalau yang ke bumi di sana tu, dia ada proses. Kita nak bawa keluar daripada hospital, ada surat. Kemudian daripada hospital tu nak bawa pula ke tempat mandi. Sebab macam biasa kita boleh mandi je kat hospital, tapi kat sana dia ada tempat mandi dia pula. Tempat mandi, dia kafan lah setiap betul lah. Setiap dia punya pengurusan proses kan? tu tempat yang berbeza. Kemudian dan dia betul-betul ambulan lah. Ambulan bawa ni hantar situ, kemudian daripada tempat mandi tu bawa pula ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ni kalau ke Mekah, kalau Madinah dia dekat. Maksudnya kalau meninggal di Mekah tu memang akan dibawa dulu ke Masjidil Haram untuk solat. Untuk solat. Kebiasaan memang dibawa. Memang rezeki jemaah lah. Betul. Sebab ada yang saya pernah uruskan jemaah tu, dia meninggal kalau tak salah petang macam tu. Kita uruskan malam. Lepas isyak kita dah siap. Tapi dia tunggu agak subuh sebenarnya. Untuk solat jenazah. Untuk solat jenazah subuh tu. Masya-Allah. Jadi kalau di Madinah, tempat untuk uruskan tu memang satu tempat je, dia tak perlu bawa jauh kan. Kalau dekat dengan pengukuran baket tu kan. Baket tu. Jadi kita uruskan sampailah ke bumi. Itu biasanya kami akan selesai sampai jemaah dia dah ke bumi tu tak selesai lagi. Nak keluarkan sijil kematian tu pula. Ialah dokumentasi untuk jemaah punya urusan keluarga pula apa semua kan. Betul, untuk di Malaysia pula nanti. Betul. Nak bagi kepada konsulat pula. Kemudian kadang-kadang dia makan masa berbulan.
untuk proses tersebut sampailah dokumentasi tersebut. Jadi kita boleh kata kat sini, mana-mana travel agency yang memang ada petugas yang handlekan ataupun uruskan benda ni sendiri di sana, sebenarnya ini satu rahmat besar lah. Sebab apa? Sebab ialah kadang-kadang mungkin tak berlaku kepada kita, tapi berlaku kepada orang-orang lain kan. Dan bila kita lihat sekarang ni trend banyak yang pergi secara sendiri dan sebagainya, kadang-kadang ialah bukan kita nak nafikan benda tu tak boleh buat sendiri, tapi kita fahamlah urusan di setengah-setengah negara ni tak sama macam di setengah-tengah tempat. Jadi yalah, memang menjadi satu keperluan lah, maksudnya tanggungjawab agensi menyediakan wakil di sana, wakil syarikat di sana kan, untuk menyelesaikan benda-benda macam ni kan. Masya-Allah. Ustaz, kita dah banyak cerita dah ni. Dan kalau kita nak kata tadi bab hal-hal yang berkaitan kelebihan-kelebihan yang ada pada visa-visa antara dua visa ni kan, sebagai seorang petugas di sana, apakah menjadi satu masalah kepada ustaz kalau membantu menguruskan jemaah-jemaah yang lain yang mungkin datang secara sendiri, lepas tu dia datang pula guna visa yang kita ada visa pelancong kan. Apakah ada isu ataupun boleh saja membantu? Datang bukan melalui agensi kita. Bukan melalui agensi. Membantu contoh dari segi maksudnya kalau ni tiba-tiba ada pihak keluarga ke apa semua kan, minta bantuan dan sebagainya, apakah ada isu ke ataupun pertindihan masalah ke, hanya perlu orang yang terlibat sahaja ke, ataupun sebagai tanggungjawab sebagai seorang Muslim dan juga warga negara Malaysia tak ada masalah pun untuk kita bantu. Setakat ni kita tetap ada juga uruskan. Kadang ada jemaah yang kita faham kondisi dia agak segera. Paling simple kadang uruskan SIM card. Kadang jemaah tiba-tiba datang kat kita ada juga membantu. Maksudnya bukan daripada jemaah Faizin sendirilah. Maksudnya dia tak ada isu lah. Kalau visa tu datang dengan siapa-siapa pun boleh saja. Sebab kadang-kadang kita lihat ialah apabila contohnya jemaah yang ambil visa umrah tu kan, dia mesti terikat dengan muassasah dia saja kan, dia tak boleh buat pergerakan sendiri dan sebagainya. Maksudnya untuk umrah ni dia agak lebih mudah lah. Masya-Allah. Jadi apabila kita lihat banyaknya kelebihan di antara perbandingan di antara visa umrah dan visa pelancong, jadi sebagai petugas, apa nasihat Ustaz untuk mereka yang di luar sana kalau nak pergi, sama ada bersama travel agency ataupun secara persendirian, apa saranan? Kalau mereka tetap nak gunakan visa pelancong tu, apa saranan? Okey, kalau tanya kami lah, setakat daripada pengalaman kita bekerja di lapangan kan, menghadap kita tengok sendiri apa yang berlaku dan sebagainya, paling asas yang paling kita nak tekankan adalah pemilihan untuk visa tadi. Jadi kalau sebaik mungkin ambillah visa umrah tadi. Visa umrah mestilah kita dengan agensi kan. Tu paling basic, mesti kalau asas paling mudah ambil gunakan visa umrah tu. Apatahlah kalau kita guna agensi, mesti kita tekankan agensi yang menggunakan visa umrah. Itu yang paling asas. Tapi mungkin ada yang pilihan kan, mungkinlah sekarang dunia dah lebih terbuka, mungkin ada yang nak pergi secara bersendirian. Jadi dia perlu tahu dulu, study dulu apa sebenar risiko, apa sebenarnya yang berlaku, yang realitinya yang berlaku di sana. Jadi dia perlu study perkara tersebut, dan juga ambillah apa-apa saja ikhtiar, kita kata langkah berjaga. Sebagai contoh, ambil gunakan visa pelancong, ambil juga dengan insurans tambahan. Insurans tambahan ni sangat penting. Saya rasa kalau kita guna perkataan insurans tu dia agak alergi sikit. Okey. Guna takaful lah kot. Takaful lah, okey. Sebab dia bidang ibadah ni dia agak kan, sama sekarang ni kita kena secara hormat tepat secara akad tu kena jelas. Syahid dia maksudnya. Jadi betul macam Ustaz sebut tadi, cari takaful tambahan tu. Itu benda yang saya kira mungkinlah kita sebab malang ni tak berbau. Dari segi mungkin kita rasa kita sihat, sampai sana siapa yang tahu kan. Ada juga jemaah kita yang rasa sihat, tapi bila sampai sana Allah nak uji. Macam tu. Jadi itu adalah kita kata ikhtiar kita, langkah berjaga kita, ambil perlindungan tadi, takaful dan sebagainya.
Itu bagi yang nak ambil visa pelancong tadi. Dan juga yang penting sebab kita pergi untuk menunaikan ibadah. Jadi perlu juga tahu hukum hakam dan sebagainya. Tapi kalau dari segi keselamatan dan juga kesihatan dan sebagainya, takaful tadi, perlindungan tu perlu, saya rasa wajib ada. InsyaAllah. Jadi itulah apabila kita melihat kepada keadaan situasi sekarang ni kan, dan memang banyak peluang sebenarnya nak pergi secara sendiri sekarang ni kan, tapi sebagai travel agency yang bertanggungjawab menguruskan jemaah umrah, yang menguruskan perjalanan ibadah kan di Faizin ini, saya yakin termasuk semua agensi-agensi di luar sana sudah tentulah nak buat yang terbaik untuk jemaah kan. Jadi kerana itulah kelebihan menggunakan visa umrah ni, selain daripada kita kata faktor fasiliti kesihatan dan sebagainya tadi, yang saya dipahamkan bahawa bersama dengan muasasah tu untuk untuk keluarkan visa umrah tu tadi, bukan hanya sahaja kita ada perjanjian dengan muasasah, tetapi kita kena pastikan tiket penerbangan sudah confirm kan, Pergi dan balik, hotel pun dah confirm, barulah visa tu keluar. Jadi saya lihat ini inilah juga satu garis panduan untuk mereka di luar sana, mungkin kalau nak menilai apakah sesuatu package tersebut legit ataupun sah ataupun tidak, ataupun mungkin indah khabar daripada rupa. Ini satu garis panduan lah kan. Harga dan sebagainya itu terpulang kepada mana-mana agensi nak menjual kan, tetapi dia punya garis ukurnya dari situ. Bila visa umrah ni dia lebih menjaminkan perjalanan tu ataupun terjaminnya perjalanan tu, kerana perlukan tiket penerbangan yang confirm, hotel yang confirm dan ada dalam sistem masuk. Jadi saya lihat inilah satu benda yang kita boleh bantu war-warkan untuk mereka di luar sana. Kalau nak mencari package, itulah dia satu checklist yang perlu dibuat, semakan yang perlu dibuat. Jadi Ustaz Aris, insyaAllah banyak juga kita dapat tahu sedikit lah latar belakang ataupun kisah-kisah ataupun peranan the unsung hero, hero yang tidak didendangkan. Sebab kita lihat besar sebenarnya peranan petugas di lapangan ni. Ialah mutawif satulah, memang dia akan sentiasa bersama dengan jemaah, tetapi ada hal-hal yang kita lihat, contohnya bagi agensi sendiri memerlukan wakil mereka. Kita tak nak lantik orang kedua ketiga, sebab kadang-kadang ialah bila secara tak rasmi ni dia boleh jadi macam-macam. Jadi bila rasmi, secara rasmi, dan ada kebertanggungjawabban agensi kepada bakal-bakal tamu Allah. Jadi masya-Allah. Jadi itulah sedikit perkongsian kita bersama dengan Ustaz Aris. Terima kasih Ustaz Aris. Jadi dah bersedia untuk bertugas ni? InsyaAllah. Moga-moga insyaAllah perjalanan dan persediaan tu berjalan dengan rapi lah, mudah-mudahan kan. Okay, Alhamdulillah kan kita lihat peranan petugas-petugas di haraman ni bukan hanya sekadar orang kata pastikan jemaah selesa di hotel dan sebagainya, tapi banyak juga kerja-kerja sebalik tabir yang kita kata memainkan peranan ataupun perlunya mereka ni berada di sana untuk memudahkan kelancaran ibadah bakal-bakal tetamu Allah ataupun tetamu Allah yang akan datang insya-Allah. Jadi terima kasih bersama-sama dengan kami pada hari ini. Terima kasih juga sebagai kita punya sebelum bertugas. Jadi kita panggil dulu sesi panas badan. Panas badan dulu. Takut-takut lepas ni nak susah dah nak dapat jadual untuk panggil ke dalam bicara Faizin kita ini. Jadi program kita ni insya-Allah kita akan terus bersama-sama berkongsi info, maklumat dan apa saja berkaitan dengan hal haji dan umrah di Umrah Faizin. Jadi mereka-mereka di luar sana jangan lupa like, share, follow, subscribe, tekan loceng dan kongsikan kepada rakan-rakan, kawan-kawan ataupun mereka-mereka di luar sana yang mungkin sedang membuat persediaan untuk pergi
buat umrah ataupun sedang buat penilaian. Jadi mudah-mudahan dalam majlis kita pada hari ini ada ilmu-ilmu yang kita kongsikan tu menjadi jariah kebaikan. Dan saya suka mengulang-ulang apa yang sering disebut oleh mentor kita dalam bidang haji umrah ni, iaitu Al-Fadil Datuk Daud, Ustaz Datuk Daud Cik Ngah. Dia sering ulang ayat ni. Dia kata man dalla ala khair kafa'ili. Siapa dia yang mengajak, menunjukkan orang kepada kebaikan, dia dapat pahala sama macam orang tu buat. Jadi yalah, kita hanya tekan klik share kan, kongsikan pun mudah-mudahan menjadi jariah yang berkekalan. Jadi terima kasih bersama kami pada siri yang pertama ini, dan mudah-mudahan ada kebaikan padanya, dan kita sudahi dan tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan surah As. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maaf daripada kami di atas kekurangan. Mudah-mudahan ada kebaikan. Segala yang baik itu daripada Allah, dan kelemahan kekurangan itu daripada kami hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Faizin, nama dipercayai, membimbing langkah ke tanah suci. Umrah yakin sempurna, Faizin bersama kita. Perjalanan terjamin penuh makna. Faizin